bagi makcik sikit sedekah lah. Dari mana? Sekincan. Sikit ikhlas dari I. Tamah-tamah saya letak dalam sampul raya. Makcik hari ni sale 2 hari tak ada. Oh, so hari ni tak ada, tak apa. So, I hanya nak tengok senyuman makcik je. Senyuman makcik. Sikit ikhlas lah untuk makcik. Semoga dimewahkan rezeki. Surat. Itu. Terima kasih sayang. I love you. Murah rezeki. Salah. Tolong makcik hari ni. It's okay. Makcik jalan 2 hari dah tak ada jualan. Oh, tak ada jualan. Tak apa. Jangan. Anak sakit, suami sakit. Nanti you bagi alamat, nanti I hantar sikit makanan pergi. Makcik datang dari Sungai Buloh naik motor. Oh, Sungai Buloh. Itu topi. I lagi sikit. Ya boy. Good. Mama. Terima kasih sayang. Untuk 2 hari tak ada sebab. Ya, dia tak 2 hari tak ada sesuatu. Dia tolong ambil nombor telefon makcik. Ya, saya cakap nanti Raya dah dekat. I hantar sikit makanan pergi, beras ke apa ke. Ya, saya semoga dimurahkan rezeki, sihat selalu. Okey. Saya nak senyuman makcik je. Jangan nangis ah. Yalah, macam mana tak nangis. Anak sakit, suami sakit. Jual benda ni pun tak berapa sangat. Tapi I boleh ambil satu ah. Awak nak Satu je. Mana-mana you bagi I je. Satu juga dah. Bubur bekas air. Bokeh. So, saya setiap kali saya minum akan rindu I makcik. Makcik apa nama? Shima. Shima. Saya ambil. Nama saya Ini ada rezeki aku ya. tak apa. Mana saya sampul raya bagi? Saya bawa you pergi massage. Oh, Nari, makcik suka Nari. Terima kasih anak. Ya Allah, kau bagilah. Oh, amin. Terima kasih. Doa you punya bisnes makin maju. Okay. Nanti you ingat ingat bonda. Ya, makcik. Bonda. Bonda. Cantik awak. Terima kasih puji I. Berapa umur? 27 dah. Oh, Tapi belum kahwin. Tak apa, insya-Allah. Tak payah lepaskan dia. Lepaskan dia. Amin. InsyaAllah awak akan dapat. I hanya nak tengok senyuman makcik je.